Angel hari ni nak tunjukkan dekat korang meja taman yang selalu Angel bawa masuk. Salah satunya dekat depan gudang ni ada 4 jenis meja taman. Firstly, Angel nak tunjukkan yang ini. 399, murah kan? Tapi bila korang tengok dia punya finishing dia lebih kepada warna oranye dengan kecoklatan. Nampak tak? Agak kasar sikit. Tapi bila Angel tunjukkan yang 900 lebih, nampak? Dah beza dia punya finishing. Nampak kan? Tapi bila Angel tunjukkan yang ini dengan yang ini dah berbeza. Korang tengok sini. Ini kita dah pakai kayu jati Sulawesi. Jadi urat dia korang boleh nampak dari atas. Cara senang nak kenal, tengok urat dia dan sentuh dia punya finishing. Yang ini dah lain dah. Nampak tak? Sini semua dah super lain. Sebab tu korang kalau nampak meja taman dekat depan ni, design yang sama, tapi kualiti memang beza. Sebab tu Bos Ijan sentiasa bawa masuk banyak jati, banyak kualitas. Sebab setiap acak-acik pilihannya tak sama. Gudang Bos Ijan tahu acak-acik, Angel tunggu acak-acik dekat sini.